abang Fiza, adik Fiza selalu dapat macam apa diorang minta dengan mak ayah selalu dapat. Tapi Fiza jarang dapat. Sebab apa? Fiza banyak diam. Fiza tak luahkan perasaan Fiza, apa yang Fiza fikir. Tapi Fiza dah mula sembuhkan dari dalam tu kan. Fiza masukkan, Fiza tak salahkan mak ayah, tak salahkan adik-adik. Baru Fiza perasan. Fiza tengok cara abang Fiza, tengok cara adik Fiza. Oh, patutlah diorang selalu dapat. Diorang selalu luahkan fikiran diorang, apa yang diorang rasa. Kalau diorang marah, diorang cakap kenapa diorang marah. Ya, lepas tu Fiza belajar. So, apa yang Fiza fikir, apa yang Fiza rasa, Fiza share, Fiza cerita dengan ayah, cerita dengan mak. Masa tu Fiza mula dapat apa yang Fiza nak. Dengan ayah pun sama. Ayah masa tu, masa umur Fiza 20 ataupun awal 20 tu, hubungan Fiza dengan ayah membaik. Sebab apa? Apa yang berubah? Diri Fiza. Sebab Fiza mula sembuhkan diri Fiza dari dalam, sampai trauma semua tu kan. Sebab Fiza memang seumur hidup Fiza tunggu daripada orang. Fiza tunggu daripada mak ayah, adik-adik. Tapi diorang pun ada trauma diorang. Diorang pun tak ada benda tu nak bagi. Ya. Nak kata diorang jahat tak? Mak ayah Fiza tak jahat. Tapi diorang pun tak ada benda tu. Ayah Fiza pun dia ada trauma. So Fiza tunggu kasih sayang daripada dia. Dia bagi dah trauma dia dekat Fiza. Tapi Fiza berhenti, tunggu, Fiza bagi kat diri sendiri. Kira macam Fiza dari bila Fiza mula jadi mak ayah untuk diri sendiri. Mak ayah Fiza baik. Tapi untuk emotional, kasih sayang daripada emotional tu tak ada. Sebab apa? Sebab diorang pun ada trauma. Dan masa Fiza mula healing tu kan, cara Fiza tengok ayah pun berubah tu. Cara Fiza tengok ayah. Terus bila Fiza sembuhkan trauma tu, Fiza tahu kenapa Fiza buat macam ni, apa yang Fiza nak semua Fiza bagi di sini. Terus Fiza tengok ayah pun, oh ayah pun ada trauma dia juga. Mula daripada situ Fiza dengan ayah rapat. Sebab apa yang ayah cakap, Fiza tahu tak apa yang ayah maksudkan, datang dari mana. Walaupun ayah marah, ayah kuatkan suara ke apa, Fiza macam Fiza diam. Fiza kira macam tengok dia macam anak Fiza. Bila Fiza mula sembuhkan dari dalam tu kan, sembuhkan trauma, Fiza tak tunggu daripada sesiapa, tak tunggu daripada mak ayah, tak tunggu daripada ayah. So Fiza dah mula pandai kawal diri, tahu nak cakap apa, tahu nak respon apa. Saya Fiza tahu kalau mood dia tak baik ke apa, datang dari mana. Sebab kita diri sendiri dah sembuhkan benda tu kan.